Kesiankan Perdana Menteri Malaysia. Sekejap di label pro-China dan pro-Rusia ni beberapa bulan lepas kerana berjumpa dengan Presiden Putin, Lavrov, nampak terlalu dekat dengan BRICS sampai sekatan dagangan dikenakan ke atas Malaysia. Ada juga yang memeli pada masa tersebut. Mengapa tak mendekati Trump, tak dapat panggilan daripada Presiden Trump. Tetapi akhirnya bila mendekati, di label pro-US pula. Sekejap di label terpaling Hamas. Hanya salah seorang pemimpin Muslim yang berani berjumpa dengan Ismail Haniyeh pada masa tersebut, menyumbangkan 200 juta ringgit bagi plan pembangunan Hamas. Pada satu ketika sampai kita ditegur 3 kali nota diplomatik kerana terlalu bertegas dalam soal Palestin. Tetapi pada hari ini di label tidak prihatin tentang Palestin pula. Realitinya sesiapa pun yang menduduki kerusi Perdana Menteri di Malaysia perlu bijak mengimbangi hubungan diplomatik di antara gergasi-gergasi besar. Kalau tidak, impak yang teruk adalah kepada negara kita. Persoalan tambahan saya, Tan Sri. Sambil US dengan China ada perang dagangnya, tahun ini dicatatkan bahawa ekspor China ke US teruk terjejas, ada penurunan 10.7%. Tetapi ekspor China ke dunia meningkat 3.5%, dan peningkatan tersebut adalah kerana sambil mereka tidak boleh ekspor ke US, mereka ekspor pula banyak ke ASEAN. Dan banyak syarikat-syarikat kecil, bukan setakat di Malaysia, di Indonesia contohnya, Thailand teruk terkesan kerana ada strategi dumping. They floor the price, turunkan harga for there to be market capture, dan akhirnya syarikat-syarikat kita terkesan kerana harga barang terlalu rendah, dan akhirnya syarikat-syarikat kita tidak boleh compete. Persoalan saya faham kita perlu rapat dan dekat dengan China, tapi bagaimana kita imbangi hubungan ini supaya akhirnya syarikat-syarikat di Malaysia yang kecil khususnya tidak teruk terkesan dengan market capture atau dumping yang sedang berlaku. Terima kasih. Baik, silakan Menteri. Ya, betul, dulu riuh Anwar tak dapat telefon dengan Trump, itu segi isu besar. Saya tak ada masalah, orang telefon kita terima. Dah telefon banyak pun jadi isu pula, Perdana Menteri telefon. Ini apa punya perangai saya tak faham. Semalam Perdana Menteri Menonia dari Itali 7:30 semalam lepas maghrib dia call. Itali telefon. Ini bukan perkara biasa, dan saya ini betul. Telefon biasa, tapi selalu kita yang minta nak call mereka. Ya. Jadi bagi saya terbukti bahawa akhirnya Malaysia diterah, bukan soal Perdana Menteri. Malaysia lebuh raya kita hebat, pembangunan kita hebat, itu satu dunia. Perhatikan, itu kebanggaan. Saya sebagai anak Malaysia, saya bangga, ya, kerana liputannya puluhan juta lihat, ya, tentang kejayaan kita, jalan raya kita kena disebut di situ, dan juga tentang pembangunan dan juga jasa dan kita dalam soal perdamaian Thailand, Kemboja. Semua ingat dulu, bukan Anwar saja klaim, sebenarnya orang lain, tapi Presiden sendiri akui betul dia ada peranan, betul banyak negara yang ada peranan, tapi dia iktiraf mediation efforts led by Prime Minister of Malaysia. Ya. Tapi tentulah kenyataan itu menyakitkan setengah yang memang ada hati tersakit. Baik. Baik, jadi begitu juga. Sudah bayangkan dalam sidang yang sama selang beberapa hari ini dengan Amerika Syarikat, kemudian Brazil, Afrika, kemudian negara China, dan kemudian Rusia, dan kita layan dalam perbincangan dengan baik, sebab kita sebagai negara membangun, berkembang dan relatif kecil harus bekerja untuk meningkatkan perdagangan dan perlaburan dengan semua. Apatah lagi dengan keadaan sekarang di mana nama kita harum, nama Malaysia harum, ya. Dan ini kalau lihat umpamanya dalam sejarah, ini ulung-ulung kali berlaku. Gunalah kesempatan ini untuk bangunkan negara. Janganlah rasa sakit hati kerana kejayaan negara. Ini kejayaan negara, ya. Perdana Menteri boleh datang dan pergi. Perdana Menteri, saya tegaskan semula, Tan Sri, Perdana Menteri boleh datang dan pergi, naik dan jatuh.
tapi negara mesti diangkatkan. Okay. Kemudian Mua tanya sebab China, hubungan negara dengan China. China umpamanya bila berlaku ketegangan dengan Amerika Syarikat, China beralih kepada Brazil untuk ekspor 90% keperluan soyabin. Jadi dan ini beri manfaat besar kepada Brazil. Tetapi ada juga masalah dengan negara China. MITI dan beberapa kementerian sedang teliti. Kalau melibatkan soal dumping, itu kita akan ada sekatan. Umpamanya sekarang ada yang mula bekerja, mengambil alih kerja-kerja yang syarikat kecil yang boleh dikendali oleh syarikat tempatan, terutama SMEs. Ini kita dah mula ambil tindakan dan immigration dan jabatan-jabatan yang berkenaan telah mula mengambil tindakan menyekat kegiatan mereka, kerana kegiatan ini akan menjejaskan kepentingan ekonomi peniaga-peniaga kecil. Ini rasanya betul. Kita ada anti-dumping laws, dan bila ada kegiatan dari negara China untuk meletakkan atau mengekspor barang yang kita rasa tidak munasabah, bukan sahaja pada China, mana-mana negara, kita akan gunakan sekatan supaya tidak akan menjejaskan kepentingan ekonomi negara. Terima kasih, Mo. Baik, saya jemput Ledang. Tan Sri yang di-Pertua, Pembangkang. Sabar, saya speaker ABFR. Terima kasih. Sabar. Saya menunggu. Terima kasih. Sit down first. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Saya setuju tadi dengan Mua bahawa sebenarnya apa yang dilakukan oleh negara, Perdana Menteri juga bukan satu perkara yang mudah. Dan kita semua faham dan setuju tentang perkara ini. Saya percaya macam pun setuju sebenarnya. Bukan perkara mudah. Nak jadi kuasa pertengahan, kuasa diplomasi, nak cover sini kiri kanan, bukan mudah saya rasa. Dan kita kena bagi kredit where is due. Kita kena bagi pujian apa yang telah dilakukan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal yang lebih penting yang saya rasa seterusnya ialah apakah seterusnya. Sebab itu dalam hal ini saya lihat kita telah membuat beberapa perkara bagus berkenaan dengan perdagangan, berkenaan dengan isu diplomasi. Tapi dari segi comprehensive solution yang disebutkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri tadi berkenaan dengan di Gaza, saya rasa ini adalah satu perkara yang kita nak kena ada langkah-langkah seterusnya, khususnya apabila kita ketahui bahawa gencatan senjata di Palestin ini sangat rapuh. Sejak gencatan senjata dimulakan, lebih daripada hampir 100 orang yang telah dibunuh masih berlaku di Gaza. Jadi kita tak faham apa gencatan senjata sebenarnya. So soalan saya ialah apakah usaha-usaha langkah-langkah seterusnya untuk kita memastikan comprehensive solution itu dapat terus dilaksanakan. Dan yang kedua, apakah langkah-langkah bantuan kemanusiaan, contohnya menghidupkan semula Ops Ihsan, di mana kita boleh terus berusaha memastikan bantuan-bantuan ini sampai dan bantu rakyat di Palestin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Perdana Menteri. Dan benar, kita tidak boleh mengharapkan langkah awal ini sebagai penyelesaian muktamad, kerana penyelesaian itu sangat genting dan rapuh dan memerlukan kekuatan dunia. Tetapi seperti mana juga kita tahu, kenyataan kita senang, suka atau tidak, peranan Amerika Syarikat, khususnya Presiden Amerika Syarikat, itu yang menjadi faktor penentu gencatan senjata ataupun berhentian serangan itu dia. Jadi peranan kita sepatutnya ya, selain daripada usaha-usaha lain ya, kemanusiaan, soal bantuan perubatan dan lain-lain ya, dan kesediaan untuk bersama dalam pasukan ketenteraan damai, itu telah kita bagi maklum kepada Presiden Abdul Fattah Sisi dan juga kepada ASEAN baru-baru ini dalam mesyuarat. Tapi itu seperti mana saya sebut kepada Susah Agung PBB, itu setelah diputuskan oleh Security Council ya, tentera apa ni dikatakan peace force untuk Gaza. Jadi apa langkah yang boleh buat ya, seperti mana saya sebut 2 hari yang lalu,
kecam, marah dah marah, dan tidak setuju dengan Amerika Syarikat dan negara-negara apa kerana hipokrisi mereka kerana kontradiksi sudah. Jadi yang patut kita teruskan ialah bila ada peluang sampaikanlah. Dan bila saya sampaikan dan komprehensif, yang Presiden Trump hanya menyebut kepada saya dan kemudian ditegaskan dalam perjumpaan ialah saya akan pastikan bahawa peace deal ini dan gencatan senjata ini berhasil, dan saya akan pastikan begitu. Jadi saya setakat itu bagi saya satu permulaan yang baik. 2 minggu yang lalu seperti yang telah saya sampaikan, saya bicara dengan Presiden Mesir Abdul Fattah Sisi, kerana dia rasa dia bertanggungjawab sebagai negara jiran untuk meningkatkan laluan melalui Rafah, bantuan kemanusiaan, perubatan dan pembangunan. Dan ini juga disambut oleh banyak negara lain termasuk Qatar, Arab Saudi dan UAE dan Turki. Jadi ada cadangan mengadakan pertemuan di antara negara Arab dan negara Islam di Kahirah dalam masa terdekat, dan kalau ada kesempatan saya akan hadir. Itu diundang. Ada yang kata dulu tak diundang untuk 20 point. Itu tak apalah, kita boleh bincang kemudian. Yang ini khusus untuk bantuan kemanusiaan dan memastikan agenda perdamaian fasa 1. Dia selalu sebut fasa 1. Bagi saya fasa 1 itu permulaan yang baik tetapi mesti komprehensif. Saya setuju dengan apa yang digesa oleh Ledang. Baik. Speaker, Ulangan. Nanti. Selalunya PMQT ni kita berikan 3 soalan tambahan. Tetapi tajuk ni penting. Untuk itu saya nak beri kat Macang, tetapi observe di koram. Please, silakan. lepas Macang bagi ke Bang Basuh Tan Sri Anu Petua. Boleh? Saya nak bagi Macang, lepas itu saya decide kemudian. Kita main sama negeri je. Ya. Macang, silakan. Observe di koram. Terima kasih Tan Sri Petua. Terima kasih Bang Muhammad Tambun. Ada pepatah Amerika yang mengatakan the devil is in the details. Dan bila saya baca Tan Sri Petua dalam perjanjian ni, ada banyak butiran durjana, syaitani dan iblis. Kenapa saya kata begitu Tan Sri Petua? Dalam ini ada 40 klausa yang mengikat Malaysia. Malaysia shawl. Dan hanya ada satu klausa yang mengikat Amerika terhadap kita. Jadi ini bukan mereka arah kita patuh. Ini bukan perjanjian perdagangan. Ini penjajahan. Sama macam British paksa pada kita dulu, zaman Tok Gaduk dulu. Dan Tan Sri Petua, saya tengok, kalau kita tengok matematik lah di sebalik dagangan ini, kita anggap 20% ekspor bernilai 23.8 bilion ringgit yang kena tarif. Kadar dia beza 5% saja, bersamaan dengan 1.19 bilion ringgit setahun. Tetapi konsensi yang kita bagi pada Amerika berjumlah 1 trilion, bersamaan dengan 840 kali ganda nilai tarif yang diselamatkan. Jadinya satu lagi yang saya rasa ramai rakyat tak tahu, Amerika dakwa kita ada trade surplus, lebihan dagang. Itu dari segi barangan. Dari segi perkhidmatan, Amerika lebih pada kita lagi dari segi dagangan. Jadi sebenarnya trade deficit kita dengan Amerika ni kecil, berjumlah 16.5 bilion sahaja. Tan Sri, betul. Baik, sila. Jadi Tan Sri, kalau kita ikutkan inilah dia punya unjuran, saya tak rasa penjajahan ini menguntungkan Malaysia. Baik. Jadi saya ingin merayu pada Yang Muhammad Tambun, demi negara, tadi Yang Muhammad Tambun kata kita bawa balik perjanjian ini ke Parlimen dan kita bahas sampai lumat, dan kalau tak baik kita batalkan. Ini pengkhianatan. Macam di koram. Terima kasih Tan Sri Petua. Okey, silakan Perdana Menteri. Ya, kata yang Macang sebut kita rasa. Kalau tidak, tu nak marah pasal apa? Kalau rasa, kajilah dulu. Ni nak bebal pasal apa?
Ya. Baca, saya bagi contoh ini. Saya dah sebut tadi. Saya tak mau dialog with the deaf. Dialog ini dengan orang dengar. Setuju tak setuju tak mengapa. Saya kata China teliti line by line. Apakah keputusan semiconductor rare earth itu preclude segitulah, membatalkan kemungkinan kerjasama dengan dia? Tidak. Ada situ exit clause, security considerations, the law of the land. Dan bagi kita bagi priority kepada Amerika Syarikat. Hari Isnin kita bagi priority kepada China. Saya akan pergi Selatan Afrika 2 minggu lagi, saya akan bagi priority kepada Selatan Afrika. Apa masalah ni? Sebab tu saya kata baca, jangan marah saja, baca dulu, teliti. Exit clause itu rakan-rakan kabinet itu tekan dengan serius. Ya, baik. Sebab berapa jumlah, macam disebut tentang lebihan dagang. Terima kasihlah. Kalau ikut apa yang ceramah kita dan dialog saya semasa dengan Presiden Amerika Syarikat, bukan di sini ya, bukan di Macang, depan Presiden Amerika Syarikat, saya kata your computation tentang itu kita tak setuju, sebab kita masukkan perkhidmatan. Kita tak setuju tentang apa yang dia sebut. Sebab itu daripada 25% masa dia kali pertama telefon, dia turunkan esoknya 19. Kita puas hati, kita tak puas hati. Kita setuju, kita tak setuju. Tetapi ini keadaan dia. Ya. Baik. Jadi soal umpamanya rare earth, semiconductor, kita dah sebut. Ya. Dia tidak. Kalau umpamanya American pelaburan Amerika di sini, dia kata okey, pelaburan Amerika ke Malaysia kami tak mau you import ekspor ke China. Tak apalah. Okey, kerana pelaburan dia. Tapi pelaburan China di sini, dia nak bawa balik ke China, dia bawa ke mana-mana dunia, kita tidak menyekat. Sebab tu saya kata kena membaca. Kalau pelaburan China masuk sini, dia kata kami bagi syarat jangan labur, jangan. Itu bukan penjajahan. Dia labur. Kalau kita tak mahu, kita jangan labur lah. Tak payah melabur di sini. Tapi dia melabur terutama dalam dia kata rare earth ni kita dah batalkan ekspor raw. Dia boleh buat, tapi bagaimana nak kita tafsir? Tak boleh. Negara China boleh, Australia boleh. Jadi sama ada yang sekarang telah sedang dijalankan, tapi saya kata ini dia tak ada clause atau peruntukan yang membatalkan atau melarang. Sebab itu dia sebut situ national consideration, security consideration kita. Okey, ada bangkitkan soal maritime, ketenteraan. Ini dibuat oleh dulu. Menteri-menteri dulu cek dulu masa dulu ada tak perjanjian pertahanan dengan Amerika? Ada. Jadi yang itu kita teruskan. Apa masalah dia? Tapi apa yang kita tekankan? Tidak boleh apa-apa kegiatan dengan Amerika Syarikat yang boleh dilihat sebagai provokatif terhadap negara lain, mana masuk dengan China. Begitu juga dengan China, maritime kita ada. Dan bagi kita dengan negara China, ini perjanjian dengan Amerika. Ambil ini. Kalau nak gunakan ini untuk perjanjian dengan China, silakan. Itu yang kita bolehkan dan kita bahaskan cara terperinci. Tetapi tentulah pasukan itu pasukan yang mahir dan pakar daripada pejabat awam. Mereka lakukan pagi, petang, malam, berbulan-bulan. Tan Sri, ini bukan kita dia bagi draft kita serah begitu, tidak Tan Sri. Sebab tu Menteri MITI agak tegaskan perkara ini. Jadi nak guna jumlah ini, turning half truth into absolutes, ini problem dia. Ya? Dan tak boleh langsung terima apa-apa kebaikan. Satu perkataan bahawa segala yang berlaku dalam ASEAN sama dengan Amerika, dengan China, dengan yang satu yang baik tak pernah dengar, yang ada kutuk saja. Ini masalah aja. Ya. Jadi kalau dengan prasangka begitu, ini jadinya perjanjian ni menyerah, menggadai. Ya. Jadi penjajahan baru tak ada, Tan Sri. Ya.
Saya bukan nak kata ini, bukan saya nak kata saya sebagai Perdana Menteri, tidak. Tetapi bayangkanlah kita nak kena hadapi Presiden Donald Trump. Kalau nak minta bantuan menyelesaikan masalah Gaza, saya tak tahu siapa lagi dah. Kita bercakap dengan Macron, kita bercakap dengan Meloni, kita bercakap dengan Chancellor Jerman. Habis dah ikhtiar. Saya bercakap berdepan dengan Joe Biden. Saya tahu itu berdepan. Dan saya tahu risikonya. Saya bercakap tu di San Francisco. Bukan senang. Saya tak minta susah terima kasih. Tapi jangan kutuk seolah-olah kita ini antek atau boneka Amerika Syarikat. Mana mungkin mereka boleh bercakap depan presiden yang begitu rupa. Ya. 20 point plan, saya tak pernah sebut 20 point plan. Saya sebut, saya sokong langkah fasa 1 ceasefire. Tapi saya tegaskan comprehensive plan. Itu yang Ledang sebut tadi. Jadi ini yang kita lakukan. Tapi yang perjanjian perdagangan ini semua ada exit clause. Ya, ada exit clause. Mengapa kita sign juga? Kerana kita perlu pelaburan daripada Amerika Syarikat. Itu saya tidak mau apologetic. Mengapa kita sign juga? Kerana kita perlu pelaburan dan perdagangan tinggi dengan Amerika Syarikat. Ya. Tetapi soal menyerah tidak timbul. Ya. Begitu juga negara-negara Cina. Dulu bila kita baik dengan Cina, kita juga diserang. Itu yang Mua sebut jadi betul. Sekarang nampak baik dengan Amerika pun tak boleh. Ini nak kena dengan siapa ni? Nak baik dengan negara mana ni? Kelantan dengan Kedah saja. Itu pun saya baik. Saya baik dengan kajaran yang Kedah, tapi kena dengan semua lah. Jadi sepatutnya hal ini saya rayulah rakan-rakan sebelah sini, sebelah sana. Ini soal negara. Tak betul. Saya bukan muda, Tan betul. Saya kerja sedaya upaya saya untuk dapat perhatian negara-negara penting untuk faedah dan masa depan negara kita. Baik,